Selasa 12 Mei 12 tengah hari. Hari ni semua orang balik pukul 12.40. Sabila tak ada latihan dia hari ni. Keluar awal sebab Fahri tak nak tidur. Lepas tu saya nak pergi Bukit Indah Supermarket jap, nak beli makaroni. Let's go up. Okay. Yeah. Yes, Fahri. Let's go. Okay. Okay. Kan saya buat kuah macam-macam projek kat dapur tadi kan. Buat kuah pasta, buat inti chicken puff, bersihkan Thermomix, goreng ayam goreng chicken popcorn untuk Fahri. Kopek mangga je potong. Saya suruh Mirul potong mangga. Lepas tu apa lagi, sampah-sampah, mandi. Masya Allah. Makaroni kan yang macam yang bukan panjang punya, yang panjang pasta panjang ni kadang budak susah nak makan. So nak kena beli makaroni tu, pergi rumah mak, kita rebus siap-siap. Sabila akan makan. Saya bawa saya bawa kuah pasta. Saya bawa nasi. Kot-kot dia nak makan telur, makan nasi dengan telur je. Saya bawa juga kentang. Kentang ni mak bagi hari tu. Saya dah kupas semua, dah potong dia bentuk fries. Pun kita akan goreng juga lepas ni. Lepas tu tadi kita buat pie sekali ya. Kita siap-siap lah masukkan dalam bekas nak buat pie dia kan. Bukan chicken pie lah. Chicken pie ke chicken puff lah, tak kisahlah. Bila-bila pie tu maksudnya kita masuk dalam bekas lah. Kalau puff tu yang saya makan tadi segitiga tu kan, tak ada dah dalam apa-apa acuan. Saya dah makan habis dah yang tu. Sedap lah. Dia benda-benda pie-pie benda ni, lepas kita bakar dia tu, memang nak kena bagi dia masa sejuk kan. Sebab dalam isi dalamnya tu tengah menggelegak panas. Dapat 6 tadi, 6 pie, 6 bekas. Masih ada lagi. Dia punya inti ada lagi. Puff pastry ada 2 keping lagi. Saya macam tak apalah, tak payah habiskan dulu puff pastry tu. Macam tu. Aduh lah. Penat. Pagi-pagi bila kita kat dapur lama tu macam projek. Memang macam projek ada. Saya pening kepala semalam daripada petang sampailah saya tidur. Saya pening kepala. Mirul cakap, kau ni ada darah tinggi juga ke macam abang kan? Saya macam ya ke agaknya ke. Aduh. Saya telan 2 paracetamol, tidur. Alhamdulillah okey lah pagi ni kan. Tapi itulah saya sekarang tidur 11.30 macam tu kot. Hari ni kapan saya tidur awal balik lah please. 12.34 boleh lah. Sebab hari Selasa dia akan macam jam luar biasa. So kita gerak je lah. Okay lah ni. Saya rebus pasta tu. Saya beli yang macam cangkerang tu, yang bentuk cangkerang. Lepas tu mak lah tolong continue tu dengan saya bawa kentang. Mak bagi kentang banyak hari tu, ambil lah untuk kau goreng dengan bagi budak makan. Saya kopek dia, kupas, potong. Saya minta mak tolong goreng kan. Okay mak. Itulah saya pun akan naikkan lah saya punya apa nama yang kita bagi kat mak mula-mula kan. Kena naikkan lah sebab kita pun guna dia mak punya rumah kan untuk transit ni. Tahulah, mudah-mudahan okey lah. Sis mak diorang ni boleh lah bayar. Kalau tak full pun tak apa. Maksudnya macam kita nego lah tengah-tengah sikit kan. Sebab disebabkan dia nak gunakan servis saya ni, jadi saya pun tu lah daftar Ilhan pingin lah didik hibur lah kan. Itulah katakan kalau tiba-tiba dia kata dia dah tak boleh nak teruskan, saya pun berhentikan lah budak-budak ni daripada kelas-kelas tambahan tu. Pacific Oyster. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Biggest Giant Clam Biggest. Saya lapar gila. Jadi saya sempat makan. Mak baru masak sayur. Mak akan masak banyak-banyak. So dia akan frozen kan.
sayur apa nama tadi, kopis dengan carrot. Mak punya style memang carrot itu kopis itu rangup-rangup lagi. Memang macam almost tak masak tau, tapi masak je, which is okay juga kan, sebab nanti bila kita nak reheat kan, katakanlah kalau kita nak masak di balik atas dapur kan, so dia tak ada layu sangat kan. So saya makan nasi sikit, saya buat nasi sikit, saya letak sayur banyak-banyak, makan. Saya cuba, saya tak nak bagi saya macam kelaparan tau, rasa lapar, sebab it could be juga punca saya duk pening sangat tu kan. Seksa weh semalam, memang saya macam melepek je kan, macam tak function sikit lah. Ya. Semalam saya post lah gambar orang order pan mi semua. Lepas tu Atika message lah, ini yang saya letak lah, terima kasih Puan Sufiana lah maksud saya. Humbled squid, yes. Lepas tu Atika komen lah dekat status WhatsApp saya kan, ini yang hari tu ke hari ni? Sebab hari tu pun diorang bertiga lah, Yaya, Atika, Sufiana order pan mi, baru last week kan. So saya tak tanya Atika dengan Yaya macam nak tak minggu yang semalam punya nak tak, sebab diorang pun baru order. Saya tanya dekat Sufiana sebab apa ni? Saya tanya dekat Sufiana sebab macam mak dia tengah suka kan. So tanya je lah kan. Lagipun macam tak tahulah, tak tahu kenapa saya tak tanya Atika dengan Yaya. Saya assume diorang tak nak lah kot, macam baru je order kan. Lalas tu dua Atika dengan Yaya dua dua tanya, macam respon dekat status saya semalam. Atika tanya ada lagi ke untuk hari ni punya? Tak ada cakap kan. Sorry. Dia kata okey, tak apalah. Lepas tu Yaya pula komen dekat status tu, dia kata sedapnya macam tu lah. Lepas tu Yaya message tadi, bila lagi nak open order pan mi? Saya cakap bahan ada je, nak petang ni ke? Nak dua. Okey lah, kan saya buat lah tu. Lepas tu saya lah Atika, Yaya nak order, nak ke? Lepas tu dia kata tak apa dulu, aku dah ada makanan petang ni. Kita apa je lah kan. Atika cakap lah thank you tanya. Saya rasa bersalah pula, macam semalam tak tanya dia kan. Macam yelah, kita pun tak adalah nak every time tanya kan. Diorang pun tak rasa bersalah kan, kawan-kawan kita kan bersalah. Tapi tak ada isu sebenarnya. Kalau tak nak cakap tak nak kan, tak ada masalah pun. So rezeki Yaya lah hari ni, dan rezeki saya juga, Alhamdulillah. Tak jam kat sini, Alhamdulillah. Korang jangan tak keluar lagi dah lah. Aduh, tu juga ni, macam awal sangat pula 2.22. Alah, please lah korang, please lah, dah keluar, tolonglah anak-anak aku. Kalau tak keluar ni masak aku, tak ada tempat parking ni, dah pusing balik. Apa nak dia kata. Itulah, bila tak jam dah sampai on time, dia takut dia tak keluar lagi. Masya Allah, itulah cobaannya ya. Okay. Sabila dia kelas dia dekat bawah, so dia orang cepat. Budak-budak ni sampai dah kot, mudah-mudahan. Tak tahu dia orang dah turun ke belum. Takut apa lagi ni? Ni dah abu-abu dia ni. Terawal pula hari ni. Okay, jom. Tadi ni tahu tadi. Mau tak ganti lah? Buat apa? I'll wait for that. Okay. Tadi nak makan ni. Yeah, the couple. Mami, awas. Found it. Dah. Okay. Nak show tu abang cakap. Okay. Lala.
Sabila tunggu dia orang. Do that. Oh my god, that's so Boleh kau aku parking kat You sini? should open slowly. You see? You should. Oh tu ada. Alhamdulillah. You should Ada share. orang gerak. Ada orang gerak. Thank you. I just love flavor. That's it. Then when you go to table. That's this. Kan lama I dah beli ni. Dah makan dekat sekolah. Okey, sekejap. Apa bunyi dengan bunyi? Ya. Sorry, pancingan. Hide behind you. Hide, bro. Bro, like hiding. Boleh tak aku masuk Tak. Budak tu. Trisha, you at the last. You are the last. Bapak. No, that's good. Orang beli watermelon. Bising watermelon. Dia balik rumah kita ke? Abu, you batuk. You tak boleh minum watermelon. Abu tengok ni. I tell mommy you eat watermelon. Batul le, mommy kan tak kasih. Abu beli ke? Mommy tak kasih Tapi makan betul. watermelon. Kalau batuk, Abu memang tak boleh makan watermelon. Nanti you punya tekak itchy. Nanti you semput nanti. Abu makan benda lain. Boleh. Tak boleh, memang tak boleh makan orange, tak boleh makan grapes, tak boleh makan watermelon, tak boleh. Soalnya ni, kalau apple nanti Abu makan. Bocor. Mana? Okey Bawah tak? dia bocor. Oh, banyak yang dia beli. Nak. Tolong. Ada plastik putih bawah tu. Saya nak boleh tak? Boleh tak? Boleh masak apa? You bisa. Ada pasta, Okay, ada tomorrow I pasta, Okay, dia. Bukan mak korang tak bagi ke makan? Boleh? Mak aku tak kasih. Abu tak boleh makan, Abu. Abu ni tak boleh. Nak bu. Memang never listen, anak nombor 2. Botak. Botak. Aku botak. Tak boleh. Sejarah kat yang buat aje. Tak tahu kat yang buat. Bang! Bang! Kau ambil pemadam kan itu saya bisin tu. Kau try, okey? Sebab kau dapat F macam marah, I try my best. Dalam tu. Lepas tu kat belakang tu kan kau tulis. Kat yang saling depan punya. Letak. Takutnya Laushi macam buat space. Adik letak dalam. Tadi cikgu sudah datang tengok. Lepas tu dia nampak kat Jawa dia dah flip dah. Rasa kalau dia baca macam jangan jawab dia. So jangan marah kat yang Siapa yang saya baca banyak semalam. Satu Tapi lagi apa? tak faham. Satu lagi apa? BI. Tanyalah bunda. Tengoklah translation. Tak faham bunda. Tak, dia bukan kena faham tapi kena Adik cakap botak darah. dia bukan kena faham tapi kena hafal. Abu bakar jumpa. Tahu Sampai bocor. tak hafal. Tahu tak bilang. Kena tua. Tak ada lagi. You in life I was stupid. Mak please. Jangan cakap stupid dengan auntie tak boleh kan? I don't want to hear bad words. Adik nanti tumpah. Bukan ada makanan apa yang tu. Mainan Adalah. bukan apa. Dia letak. Tak apa. Test English ni. English ni okay. Paling tak senang. Dia boleh faham. English saya boleh kata je ini tak payah study lah. Saya study matematik, saya suruh dia study maths semalam. Saya kat bawah tengah makan dan benda semua. Ina pergi naik atas dulu, cakap naik atas dulu, aja benda datang. Lepas tu Mirul turun. Yang buat apa? Tidur. Tidur. Aunty, Ya. watermelon ni sebenarnya saya nak bagi Ilhan. Ya ke? Okey, nanti makan kat rumah. Okey, kat rumah makan. Sekarang nanti dripping lah makan kat rumah. Banyak. Kita nanti pergi Tak ada rumah. warna yellow. Oh ni. Baik. Hari ni kita pergi rumah mana? Mak Oni. Friday je rumah auntie. Oh. Pergi rumah aunty ke? Oni. Hari ni Oni. Friday je rumah auntie. Hari Jumaat je rumah aunty tu.
Ha? Apa dia ni? Oni nenek tu orang panggil Oni. Rumah aunty, makcik lah. Makcik aunty hari Boleh Friday. tak panggil aunty? Siapa? Aunty, you punya mak. Mana boleh? Dia kena panggil Oni lah. Oni. Dia orang panggil Oni, dia panggil Oni jugalah. Budak. Mana boleh panggil aunty? Aunty tu my level. Aunty, makcik. Dia dah level nenek. My mom is your level nenek you. Ya, adik makan glue You. So panggil Oni je. Ha. Susu lah. Oh. Tak makan pasta. Kak Nur pun cakap apa? Senang sikit aku dia punya. Apa ABC. Lepas tu bahagian ni soalan. Macam dia bagi definition, terus dia tentukan perkataan tu. Apa dia? Subjek apa? Macam Subjek apa? Ya. English lah. You again. ABC lepas dia bagi definition. Yang dia bagi first letter, kita teka. And then, boom, dah masuk karangan dah. Okay. Karangan yang Hari satu, ini kita satu di 5. rumah nenek. Oh ya Tuhanku. 30 hingga 50 words. Kain tulis 77. Lepas tu 60 hingga 80. Kain tulis 157. Juling. Bagus Sabia. Ya Allah, ya betul kereta ni. Astaghfirullahalazim. Ilan, avocado fish. Saya ambil avocado. Nak ambil ni. Boleh, tadi Abu tunjuk Abu punya kasar dekat Ilan. Sini. 5.35 dah. Aduh, lambat. Saya tak perasan tadi saya solat asar turun bawah. Dah pukul 4.48. Aku nak kena buat pani ni. Siap dah selamat paninya. Okay. Sedap. Ambil budak-budak dulu, lepas tu baru pergi delivery lah. Saya sampai-sampai tadi yang saya terus tidurkan Fahri. Saya pun ambil peluang untuk rest sekejap. Dah tak ada dah pening kepala. Tadi saya ada pening sikit. Tak tahulah, yang lawak dia memang time dia tu macam dia konsisten. Pukul dia start dalam tak tahu tengah hari tadi. Masa berat je, memang lah ada benda tangkap tau. Terasa kat urat ni lah, urat belakang ni tau. Tapi dah tidur tu sedap lah sikit. Dah lama tak jadi macam ni. Saya ingat sekali tu tahun bila kan, dah lama jugalah punya cerita. Saya pergi urut lah kan. Masa urut tu saya tak ingat saya, yelah kita pergi urut tu sebab nak sedarkan badan lah kan. Tapi maksudnya waktu tu memang saya tengah sakit tengkuk je lah, sakit kepala, pening kan. Tapi saya masa urut tu saya terlupa yang aku sebenarnya datang ni sebab sakit kepala aku ni lah. Lepas tu saya urut tu dengan Kak Ina. So Kak Ina ni dia ni one of the best masus lah, one of the best tukang urut yang saya kenal lah. Tak nafi lah, dia memang mantap lah. Yang mantap. Saya pernah cerita kat korang, dia cakap dia claim yang dia dapat ilmu ni daripada mimpi tau, ilmu urut ni. Tak kisahlah nak percaya ke tidak ke, tapi dia urut yang power. Okay. So masa dia urut kat bahagian tengkuk tu kan, dia cakap saya sakit kepala ke kan. Dia macam kak, ya Allah betul sangat. Terus saya nangis kat situ kan. So memang aku stres gila sakit tengkuk tu, memang mengganggu lah tau. Lepas tu dia kata memang teruk ni, dia cakap. So dia fokus lah lama sikit kan. So sebenarnya ni pun macam petanda nak kena pergi urut lah kan. Kita urut-urut sendiri kat rumah macam tak tahu, tak lega kan. Orang yang bagusnya, yang berduit, pergilah urut sebulan sekali. Masa last saya pergi urut, last year lah kot. Saya cakap lah, saya last urut tahun lepas. Saya cakap dekat akak tu lah, ni dekat Galaxy. Akak tu gelak ke, urut setahun sekali mana boleh, dia cakap. Tu macam celah mana aku nak urut tiap bulan. Saya Kak Ina ni last saya urut dengan dia, rasanya yang itulah yang saya cerita tadi tu. Lepas tu dah tak pergi dah dekat dia sebab kena pergi rumah dia satu hal. Lepas tu Kak Ina ni sejenis banyak sembang. Kita nak relax kan.
dia ajak sembang tu macam alamak aku nak tidur je kalau boleh kan. Boleh je kalau kita diam je, tapi macam orang tengah nak ni macam mana kan. Dia pula kenal kita orang punya adik-beradik. Semula adik saya Mus yang kenalkan dia dekat saya. Lepas tu adalah kakak-kakak saya pun pergi urut dengan dia. Memang dia orang pun sedap lah kan dengan dia, puas hati lah. Ya Allah, Budan Fatimah, maafkan aunty lah. So nak simpan duit lah sebenarnya, nak kena urut lah ni. Kena urut, nak urut 3 jam ke Galaxy tu. Makanlah, mulut berbau. Bau garlic lah. Kita buat pan mi tadi tu, kita test garlic baik punya. Sedapnya kena aircon. Tadi lah kita kat dapur kan. Weh, belengah.